panjang. Tapi panjang dia tu tak sampai 70 hasta. Kenapa? Sebab kalau 70 hasta terlalu panjang kubur dia, jadi mereka buat masjid tu sekira-kira masjid dengan kubur dia tu lebih kurang dalam, kita kata dalam 30 hasta lah, half lah, ataupun dalam 25 hasta, macam tu lebih kurang. Tetapi dia punya kaki lebih panjang lagi. Kepala dia dalam masjid tapi kaki dia sampai keluar. Jadi begitulah dia tuan-tuan, tempat perkuburan Nabi Allah Habil ni. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, kisah Nabi Allah Habil ni adalah menjadi satu pelajaran untuk kita. Jangan kita jadi jangan kita kerana perempuan kita jadi bergaduh. Jangan. Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Kalau nak kau sangat perempuan ni, ambillah, tak apa. Kalau ada jodoh aku jadi ada, tak ada sudah. Ingat tu tuan-tuan ya. Jangan sampai nak fras-fras, tak boleh makan, tak boleh minum, apa bodoh-bodohkan diri. Makanlah, minumlah. Jadi